Hi guys, so hari ni ada berpusing-pusing mata ni sebab kat depan tu dia apa yang cahaya matahari tu dia gerak-gerak, so dia pandang. So guys, hari ni saya nak review, macam review kat review lah kan, fluffy bun banana flavor bread. Sebab bentuk dia macam pisang, nampak tak? This is product from tapi it's cute, see, banana. So let's try this fluffy bun. Wow, dia betul-betul banana guys. Dia sebab macam banana, quite big. Tak silap ni beli dekat Aeon. Ada tempat Aeon je, RM2 berapa? Tak ingat, RM2 something lah. Ni satu ni jatuh RM1 lebih. Not bad lah, satu RM1 lebih. This big, half of my face guys. Kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. There's something inside. Wow. It's like custard tapi banana punya flavor. Sepanjang roti tu dia ada. Apa dia untuk beli? Tapi roti dia tak ada tebus sangat, tapi not bad lah untuk rasa. Dia macam fluffy, dia macam padat ni roti. Dia tak terlampau fluffy. It's okay. Okay, dia ada a few flavor lagi. Ada mango, peanut butter, coklat and banana. Tapi banana ni macam betul-betul menarik perhatian sebab bentuk dia. Dan juga fluffy banana. Fluffy banana. Fluffy bun banana flavor. It's nice. Satu lagi, malam nanti kot. Satu pun dah kenyang. And also this is satu air ni, one of water buat aku macam tertarik tau. Aku dah buka sikit ni, dahaga. From Fitra, seaweed with lemon drink. Dia ada rasa lemon, lepas tu dia ada satu rasa yang pahit-pahit sikit lah. Seaweed punya flavor, tapi mostly seaweed ni kita makan sushi apa semua. Ini water. For me, I'm okay. Tapi tak tahu lah semua orang dia suka ke tak. Tapi mungkin tak terlampau menarik perhatian. Tapi for me, I like the lemon and seaweed. Macam cuba Fitra punya water and the fluffy bun.